Pada awal kemurungan dan kebimbangan didapati menurut seorang murid perempuan. Kejadian dipercayai berlaku pada Khamis lalu. Perkembangan sosial emosi merujuk kepada keupayaan murid mengurus emosi, membina hubungan sosial dan persekitaran. Punca utama konflik yang serius seperti bullying, masalah mental di sekolah sehingga bawa ke rumah. Ia menjadi tumpuan utama pada masa kini. Apabila seorang murid dibuli, dia sering memilih untuk duduk bersendirian. Dia menjadi pendiam dan menjauhkan diri daripada rakan-rakan. Kata-kata kasar yang diterima membuatkan dia rasa tidak dihargai. Isu sosio-emosi yang semakin ketara dalam bilik darjah kini didapati mengganggu tumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik, malah turut memberi kesan terhadap perkembangan emosi pelajar. Selain itu, segelintir pelajar yang melakukan tindakan yang mengundang kemarahan guru, antaranya tidak menyiapkan tugasan, bercakap tanpa izin serta mengganggu rakan sekelas. Perkara ini secara langsung menjejaskan suasana pembelajaran yang sepatutnya kondusif dan berkesan. Lebih membimbangkan, masih terdapat pelajar yang lemah dalam kemahiran berkomunikasi dan bersosial, menyebabkan mereka kurang melibatkan diri dalam aktiviti kelas. Pelajar yang mempunyai kemahiran komunikasi dan sosial yang lemah ini didapati lebih cenderung untuk berdiam diri semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Perasaan malu untuk bertanya dan ketakutan melakukan kesilapan menyebabkan pelajar tidak berani menyuarakan pendapat atau meminta penjelasan daripada guru. Keadaan ini secara tidak langsung memberi kesan kepada tahap keyakinan diri pelajar serta menjejaskan penglibatan aktif pelajar dalam bilik darjah. Isu sosio-emosi ini adalah serius kerana masih terdapat pelajar yang menunjukkan sikap sambil lewa dan lebih cenderung untuk bermain-main semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Isu sosial emosi dalam kalangan pelajar di sekolah rendah semakin mendapat perhatian kerana ia memberi kesan langsung kepada perkembangan emosi, sosial dan akademik mereka. Punca-punca utama sosial emosi adalah daripada keluarga atau persekitar rumah. Contohnya adalah daripada perceraian atau perpisahan ibu bapa yang menyebabkan gangguan emosi dan rasa tidak selamat. Faktor individu dan ciri diri adalah salah satu punca utama, iaitu isu fizikal seperti obesiti yang menyebabkan rasa terpinggir dan kurang keyakinan diri. Selain itu, masalah perhubungan sosial dan rakan sebaya adalah punca utama juga, iaitu pengaruh rakan sebaya yang negatif boleh mencetuskan masalah disiplin. Murid yang suka bergaul berisiko berasa terasing dan mengalami tekanan emosi. Mangsa buli sering menghadapi tekanan, rasa rendah diri dan masalah keyakinan diri. Gangguan tingkah laku dan emosi juga adalah salah satu punca yang utama, iaitu kegagalan mengurus emosi menyebabkan tingkah laku lebih agresif dan mudah marah. Oleh itu, faktor guru dan sekolah juga memainkan peranan yang penting. Tahap kepekaan guru terhadap isu sosial emosi berbeza mengikut latar belakang dan pengalaman. Kekurangan intervensi sokongan di sekolah juga menyebabkan masalah sosial emosi berlarutan.
Kaedah menangani masalah sosial emosi murid ialah penglibatan guru sebagai pemerhati awal. Guru boleh diberi latihan asas kaunseling untuk membantu murid yang mengalami tekanan emosi. Persekitaran sekolah mesra emosi dapat mengurangkan stres dan kes buli. Pelaksanaan program anti-buli dan mentor-menti juga dapat membantu menyokong emosi murid. Bagi kes serius, kaedah kaunseling profesional dan sokongan psikologi amat diperlukan. Keberkesanan intervensi psikologi sosial emosi murid merujuk kepada sejauh mana usaha yang dilaksanakan mampu membantu murid mengurus emosi, mengawal tingkah laku dan menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, keberkesanannya bukan hanya diukur melalui pengurangan masalah disiplin, tetapi juga perubahan positif yang berterusan terhadap emosi, hubungan sosial dan pencapaian murid. Persekitaran sekolahnya selamat dan menyokong emosi sangat penting dalam membantu murid membina keyakinan diri, mengawal perasaan dan berinteraksi secara sihat. Hubungan guru dan murid yang positif serta sokongan emosi yang konsisten memainkan peranan besar dalam kesejahteraan psikologi murid. Intervensi yang berkesan perlu dilaksanakan secara holistik dan bersepadu, melibatkan guru, ibu bapa dan sistem sokongan sekolah. Intervensi awal juga membantu mengesan masalah sosial emosi dengan lebih cepat sebelum menjadi lebih serius. Selain itu, guru yang berempati dan mempunyai kemahiran komunikasi yang baik mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat. Aktiviti seperti seni, muzik dan sukan pula menjadi saluran sihat untuk murid meluahkan emosi. Manakala sokongan profesional seperti kaunseling membantu murid yang memerlukan. Kesimpulannya, intervensi psikologi sosial emosi yang berkesan memerlukan pendekatan holistik, sokongan berterusan dan kerjasama semua pihak bagi mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, inklusif dan menyokong kesejahteraan mental murid. Kes buli dalam kalangan pelajar di sekolah berlaku apabila keperluan asas dalam tata tingkat hierarki Maslow tidak dipenuhi. Keperluan ini melibatkan keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang dan keperluan penghargaan diri, lalu mendorong murid tersebut melakukan tindakan agresif dan menjadikan murid sebagai pembuli dan mangsa yang dibuli. Berikut kita temu bual responden yang memiliki kad OKU, iaitu kekurangan dalam keupayaan pembelajaran. Tak suka sebab adik banyak di sekolah banyak pembuli dan mereka buli tarik tuduh, siram ayak, lepas tu mereka suruh kita pergi beli makanan guna duit kita sendiri. Dekat sekolah ada tak kawan rapat yang adik boleh percaya ataupun adik tak suka nak share pengalaman ataupun perasaan adik dah? Adik ada kawan-kawan tak? Tak ada. Sebab semua kawan adik tak mau kawan dengan adik sebab mereka tak ada adik, tak ada ayah. Ada pengalaman pasal cikgu tak? Cikgu tu ambil barat pasal adik ke? Dulu adalah seorang cikgu tu dia sokong adik. Apa benda yang adik buat, dia sokong adik. Tapi banyakkan